Anwar pindah atas rasuah 1997. Sebelum ini saudara, sebelum Anwar pindah tu, ya, sesiapa saja menteri ke kaki tangan kerajaan, pegawai kerajaan yang melakukan rasuah selepas mereka bersara, mereka tidak boleh disiasat. Bila bersara saja tak boleh siasat lah. Termasuk menteri. Itu sebelum Anwar pindah. Waktu bila Anwar pindah, waktu dia memangku jawatan Perdana Menteri. Sewaktu dia memangku jawatan Perdana Menteri, siapa yang bagi? Dia mangku Mahathir lah. Saudara masih ingat lagi tahun 97? Kan, Mahathir bercuti 2 bulan ke 3 bulan, dia kata cuti, dia nak test Anwar. Padahal boleh, dia tak payah lantik pun tak apa. Cuti je lah, kan? Timbalan Perdana Menteri buat tugas. Tapi kenapa dia bercuti dan dia letak Anwar sebagai pemangku Perdana Menteri? Sebab apa? Dia bagi kuasa lebih. Bila Anwar memangku saja Perdana Menteri, dia ada kuasa lebih. Dia tak seperti mana timbalan Perdana Menteri. Dia ada kuasa lebih. Dia boleh mempengusikan mesyuarat. Sebab tu dia bagi Anwar pemangku. Sebab dia tengok Anwar ni. Betul ke Anwar ni straight orangnya? Betul ke Anwar ni tak menyakau? Dia kata, aku nak bagi sikit. Dia kata, aku nak test. Dia mangku. Dia mesti dapat projek punya, dia kata. Kan? Dia jadi Perdana Menteri, dia akan gunakan kuasa dia, akan bagi anak bini dia, anak-anak dia, adik-adik dia ke, kawan dia ke, projek-projek. Dia akan songlap duit. Kan? Dia fikir macam tu lah. Jadi bila Anwar buat macam tu, senanglah kita nak kenakan dia balik, kata Mahathir. Kan? Ada kes dia. Dia menyeleweng. Sewaktu dia mangku Perdana Menteri, dia menyeleweng duit. Dia mengajukan projek dan sebagainya. Jadi itu perangkap. Mahathir bagi Anwar memangku jawatan Perdana Menteri, itu merupakan perangkap. Nak kenakan Anwar. Tapi dia silap orang, saudara. Dia silap orang. Dia bagi Anwar memangku jawatan Perdana Menteri, Anwar bukan kira pasal projek. Anwar bukan kira pasal tender dan sebagainya. Pertama sekali Anwar buat dalam mesyuarat kabinet, dia maklumkan kepada menteri-menteri kabinet ketika itu, sewaktu dia mempengerusikan mesyuarat, Anwar bagi tahu saya nak pindah undang-undang rasuah. Terkejut menteri-menteri dalam tu. Apa pula nak pindah ni? Kan, kebanyakan menteri situ semua perut bulat-bulat. Zaman Mahathir, kan, menterdarah banyak, dengar je Anwar nak pindah, menggelegak dalam perut dia. Gulung. Sudah nak pindah. Apa pula nak pindah ni? Kan? Jadi Anwar kata kita nak pindah atau rasuah. Selama ini dia kata ramai orang menteri-menteri yang dah sapu duit, dah makan duit rakyat. Bila dia bersara, dia tidak boleh disiasat. Dia tidak boleh didakwa. Kita pindah. Dalam pindaan itu menyatakan bahawa sesiapa saja menteri, pegawai-pegawai kerajaan dan sebagainya, kalau dia melakukan amalan rasuah, dia menyeleweng dan ada bukti, ada kes, walaupun dia dah bersara 10 tahun sekalipun, Anwar kata, dia boleh didakwa. Dan inilah hasil dia, saudara. Sebab tu kita tengok sekarang ni lama orang pergi ke mahkamah. Bukan dia melakukan rasuah zaman Anwar. Walaon ni dia cerita apa? Zaman Anwar teruk betul lah. Ramai betul rasuah. Dia tak malam mau rasuah tu. Macam mana Anwar ni? Jadi Perdana Menteri banyak betul. Kes rasuah ni tak malam ada je. Yang ada tu ditangkap. Didakwa. Memang banyak lah, saudara. Sebab berpuluh-puluh tahun terkumpul. Tak ada siapa berani tangkap. Tak ada siapa berani siasat. Sebab itu bila Anwar kumpul kan, banyak lah, saudara. Banyak lah.